kawan sejati, tak tinggal waktu. Kita gila sikit tapi jujur selalu. Hey, hey, kita jalan jauh. Assalamualaikum, saya Azhan Rani. Hari ini betul-betul hari yang sangat-sangat menarik untuk saya sebab hari ni saya tak plan sebenarnya saya datang ke Zoo Negara. Dah lama saya tak jalan dekat kawasan Zoo Negara dekat Ulu Kelang ni. Tiba-tiba pula hari ni direzekikan jumpa dengan dua makhluk hebat ni, iaitu Mamat dan juga Shoaib. Na 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 kita jalan jauh. Na 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 kita jalan. Lola. Wuhu. Brenda. Lola, Brenda. Wuhu. Bah, bah, bah. Bah. Shoaib! Bah! Ni! Apa bah? Kau ni dah kenapa? Daripada tadi Lola, Brenda. Kejap bang. Ustaz Mahdi. Astaghfirullahaladzim. Azhar Rani. Azhar Rani. Ya. Oh, ni ustaz jahat ni. Ya, Mat. Ya Allah, jangan disebut arwah tu lagi dah. Apa buat apa kat sini? Ya Allah, aku kan dah berubah. Habis tu? Aku dah tak buat lagi dah benda-benda munafik ni. Apa kerja zoo sekarang? Aku kerja zoo sekarang lah aku. Baju pun macam baju kerja zoo. Takkan pancing seladang. Bermesra dengan alam. Mengabadikan hidup dengan alam. Ini gas kita ke? Inilah gas kita. Abang gas sepakai tua bang. Terima kasih banyak bang. Ya Allah. Sepakai tua. Lagi dekat Dol Podcast. Tak sempat nak tanya pasal melancong-melancong berjalan-berjalan ni. Jadi kau ajak dia datang. Ajak dia. Maaf lah lambat sikit tadi bang. Saya tadi berlengah. Dia aku tukar. mandi sekejap apa semua tukar baju sekejap tadi. Ni sekarang dah okey dah? Dah okey dah sebab abang saya tukar wangi-wangi. Saya dengan dia jalan satu zoo negara ni. Cari apa? Lola dengan Brenda. Lola dengan Brenda. Ada kenapa Lola gitu? Tak, saya nak nyebut tak tahu tadi nama dia. Lola Brenda. Kita tak tahu dia burung ke? Dia yang dekat darat ke? Sebab tu jangan confident sangat. Kalau tak tahu jangan main pekik-pekik sini Lola Brenda. Dah macam orang lalok dah aku tengok daripada jauh. Kan, saya nak kena try lah satu-satu. Pasal dia cakap Lola Brenda ni kalau kita panggil dia nyaut. Tak ada. Ini seladang. Sebab nama dia bukan Lola dengan Brenda. Sebab tu dia tak menyaut. Dah banyak dah binatang. Rimau kita panggil buat bodoh. Macam-macam rimau dah. Jangan teruskan buat bodoh. Nanti kan jadi betul-betul. Jom. Abang tahu ke? Ya. Aku tunjukkan Lola dengan Brenda tu. Itu semua. Ni. Dalam ni. Kau dah jumpa dengan orang yang betul lah. Inilah pekerja zoo. Betul lah ni. Tahulah senang ya lah. Allah itu aku dari kecil lagi aku dah berkawan dengan dia. Jom. Jangan buang masa. Jangan main-main tau. Kita orang dah penat tau. Perjalanan luas pemandangan, bukan semua indah tapi penuh ajaran. Biar alam jadi guru kita dengar perlahan. Hidup ni kelas tapi tanpa dinding dan Rupanya Lola dengan Brenda ni kita ingatkan haiwan apa? Rupanya sun bear. Puas aku panggil dak rimau tadi. Bukan. Rimau tengokkan aku kalau bedal budak 2 ekor ni. Itu bukan nama aku. Bukan. Aku panggilnya monkey punya adik-beradik Ungka. Ungka pun bukan. Dia tengok aku tengok dia tengok aku. Dia mesti cakap bingai ni, tak tahu nama aku siapa ni. Bukan nama Lola. Sebab rupanya dia cakap tas ni memang kita kena masuk zoo negara ni, kita kena cari Lola dengan Brenda. Kita jerit-jerit rupanya bukan. Bukan haiwan-haiwan tu, rupanya itu adalah sun bear. Dia adik-beradik honey bear ke? Honey bear lain. Honey bear lain yang bukan tepuk-tepuk tu. Bukan itu time bonus dia keluar. Time bonus dia. Jadi sun bear ni ataupun beruang matahari ni adalah duta rasmi untuk visit Malaysia 2026. Oh iya ke? Ya, Mak. Tidak, ya betul ni. Abang Zarani ni. Brenda. Nampak? Ya ke? Ni dia. Lola Brenda. Betul lah. Lola Brenda Bandi. Sebab tengah ni selalu mengamuk. Ini sun bear kan, bang? Inilah sun bear. Susah nak. Kita kat Malaysia ada ke ni bang? Ada, dan sekarang ni dia orang akan jadi viral tau, tak lama lagi. Sebab dia akan jadi wajah untuk tourism Malaysia kita. Patut betul lah dia cakap Lola dengan Brenda ni dia punya duta visit Malaysia 2026. Apa namanya? Wajah mereka ni akan jadi wajah untuk tourism Malaysia kita. Tapi dia betul tahu nama dia lah. Lola. Lola, put out your hand. Bah,
Betul lah, sebab kita panggil binatang lain apa semua tak datang lah. Ini kita panggil inilah rupanya. Dia hanya orang yang berhati binatang je boleh panggil binatang. Binatang betul lah. Puas panggil Ini makan apa ni bang? Ini makanan dia. Kuaci kot. Jadi kita tengok. Saya rasa dia makan buluh kot ni. Ganas tak ni? Oh bukan. Dia bukan adik-beradik ke panda dengan ni? Ini bulu ada Ini ni. spesies yang sama tapi dia lain. Tengok colour pun dah tahu dia lain. Ganas tak ni bang? Kalau setahu abang dia ganas tak? Taklah ganas sangat. Dia tengok orang dekat lah. Tapi dia masih haiwan liar. Nampak tu dia berdiri. Wah, ini comel ni dia. Kalau kalau dia nak manja-manja dengan kau Manja pun dah masuk hospital lah kita. Lola! Brenda! Mana ni tas kita dah? Brenda! Macam ni tas kita dah selesai pula. boleh. Okey bang. Selesai. Okey, gini. Apa? Okey, dah tiba masanya bang. Macam Abang Azharani ni kita punya tetamu Okey. Biasanya kalau kita panggil tetamu, kita duduk sini. Okey. Biasanya kalau kita orang dalam sepakem tour ni panggil tetamu bang, kita adalah makan-makan sikit. Iyalah, makan-makan, masak-masak. Dia masak. Kita pun dah tengah hari ni. Saya akan masak. Baik. Tapi saya nak minta tolong abang lah. Temankan Sueb. Selalu Sueb ni dia cek barang makan. Macam ikan, ayam, sayur semua dia buat. Boleh. Tapi dia yang cari. Tapi kat dalam zoo ni, saya risau kalau dia cari seorang. Ya. Takut biar awak air dia suruh makan. Jangan macam tu. Takut si Brenda ni Ada apa-apa yang kita boleh ni ke cari dalam ni? Korang tengah bercakap dengan orang yang betul sekarang. Betul lah bang. Inilah orang dia. Nanti aku akan tunjukkan dekat mana kita nak dapat makanan yang fresh yang kita boleh bagi Mamat masak. Okey. Ya. Apa aktiviti menangkap ke? Tak kisah korang nak haiwan yang macam mana. Haiwan yang menjala, haiwan yang boleh melompat, haiwan yang di air. Oh, tadi Abang Azharani ada buat pancing. Apa kata kau pergi mancing lah Bijak. Sebab kat zoo negara ni aku dengar cerita lah boleh memancing. Oh iyalah, boleh mancing lah sini. Waktu aku bawa tu. Itulah kita ni. Okey, jadi sekarang ni saya nak masak sayur dia kita pakai buluh lah. Daun buluh boleh? Jangan buat perangai binatang sangat. Walaupun kita berada dekat kawasan ni banyak-banyak binatang, kita buat perangai manusia. Jom kita mancing bang. Aku potong-potong bawang apa semua. Ya. Engkau pergi. Okey, boleh. Bab masak, engkau punya. Saya masak. Bab Kita cari makanan, mancing. Nanti. Boleh. Baik. Ya bang. baik. Dia itulah Ini puan bukan boleh dah lah sekali. dia. Dia Selamat ada Azharani. benci dia. Dia Tak, nanti dia bergaduh dengan ikan, bergaduh dengan ayam, bergaduh dengan apa semua. Agak-agak dia dapatlah makanan halal. Brenda! Lola! Brandy! Tahun 2014 ke 15 pernah kecoh juga satu dunia bila mana kita ni dekat zoo negara ni ada bear yang hitam putih tu, apa nama bear apa? Panda. Yang sampai kemari tu. Sampai kemari Itu di Korea kalau tak silap aku, makan buluh tu. Makan buluh Makan buluh. Dia tak tak luka pula tu. Tapi itu keajaiban. Tapi untuk 2006 Visit Malaysia, dutanya adalah beruang matahari. Betul. Beruang matahari ni kalau Pertama tak silap kali nampak pertama kali nampak kan? Pertama kali. Tapi beruang matahari ni sebenarnya Mak, kalau kau nak tahu, dia ada dalam Malaysia ni. Dia ada dalam hutan-hutan dalam Malaysia Oh ya ni. ke? Bukan kita import punya. Tidak, dia ada dekat sini. Dahsyat juga hutan kita kat Malaysia ni. Dahsyat. Sebab tu kita kena ada satu Kesedaran. untuk jaga hutan kita. Dan kita kena banggalah that tourism Malaysia memang jaga benda-benda ni. Macam tape tape tenuk tu kan, warna hitam putih tu, mati-mati aku tengok orang cat Itu Mat kena jaga Mat. Betul itu tu dah nak hapus tu. Bukan hapus, pupus. Takut-takut nanti anak-anak kita, cucu-cucu tak kenal apa benda tape, apa benda tenuk. Nak kata gajah tak gajah, nak kata kinzir tak kinzir. Tapi tadi cerita rusa babi. Rusa nani biasa kita dengar. Betul. Dia rusa ke dia babi? Tak tahu. Jadi boleh pegang tak boleh pegang cerita dia? Boleh pegang. Jadi kalau kita mana-mana yang tak pernah pergi ke zoo negara ni, betul, kena datang sebab sini dekat ada lebih kurang 5,000 haiwan. Betul. Dan ada berapa ratus spesies haiwan ada dalam zoo negara besar ni. Tadi berapa hektar tadi? Lebih kurang 60 lebih. Ekar ke hektar? Ekar lah, bukan hektar. Kawasan zoo negara. Pemandangan bukan semua indah, tapi penuh ajaran. Biar alam jadi guru, kita dengar perlahan. Inilah dia tempat yang aku nak bawa kau sangat.
Inilah dia taman permainan aku. Sebuah kolam. Sebuah kolam dikelilingi haiwan-haiwan dan binatang-binatang. Iyalah. Pernah dengar orang tua cakap kan? Apa tu? Bela lembu seekor lebih baik daripada jaga anak kan. Sebab itulah aku banyak masa kat sini. Walaupun aku tak ada anak, aku lagi suka bergaul dengan binatang daripada bergaul dengan orang sekarang. Suka binatang? Kau ni kena nasib baik lah aku rajin nak bergaul dengan kau ini. Saya binatang juga. Oh ya? Kadang-kadang. Patutlah ada chemistry. Bang, ini kalau mancing ni ada ikan ke? Cakap dengan semua cakap ni. Mari aku tunjukkan kau dekat sini apa yang ada kat dalam ni. Okey. Okey? Mana? Belah sana? Okey, jom. Kau macam tahu pula Kau dah biasa sini. Saya tahulah. Biasa mancing. Dan itulah bila dah jumpa takkan jumpa saja tak. Takkan nak say hi bye bye. Dah terjebak pergi memancing di kawasan tasik dekat sini. Rupanya saya baru tahu dekat sini ada tasik mancing, pot mancing yang menarik dekat sini. Dekat Ulu Kelang ni memang best. Dan disclaimer, saya bukan kaki pancing. Saya tak ada kesabaran untuk memancing pun. Tapi tak tahulah dah terjebak dengan dua orang ni, saya rasa macam dah bercandu pula dah. Mula tak suka tapi sekarang rasa macam mungkinkah ini akan jadi satu hobi baru untuk Azhar ni? Inilah tempat dia, Ikan banyak ni. Ikan banyak kat dalam tu sebenarnya. Betul ni? Orang ramai tak tahu tapi sinilah tempat kalau nak dapatkan ikan yang best. Tapi bang, saya tengok ni umpan. Kenapa dia macam tak tahu sarang nanai ke abang sangkutkan kat situ ke macam mana tu? Inilah dia brokoli. Brokoli? Ya, ikan-ikan kat sini semua dia vegetarian. Tak adalah. Ini resepi rahsia tau. Kau jangan buat macam dalam cerita perang tu yang fire the hole. Ini apa ni? Apa? Ini sebenarnya ramuan rahsia tau. Ikan-ikan kat sini dia memang suka makan ni. Kau tengok nanti. Ini dalam ni dia ada pandan, ada roti, ada pellet. Resepi rahsia. Pellet kayu tu? Bukan pellet kayu. Dia pellet ikan makan tu. Makanan ikan tu. Okeylah. Dah. Boleh lah. Bismillah lu. Bismillah bang. Bismillah lu. Selawat insya-Allah. Biasanya mancing memang ada barang. Ada barang Barang apa betul? Balik tu. Kau balik lu. Saya dulu. Ya, kau balik dulu. Saya pula jangan dulu. Bagi dulu. Bismillah Ya. Oh, tu dia. Lagi dia berebut makan. Kau ambil belah sana, aku ambil belah sini pula. Kau tengok dia melangkaui alam. Itu aku sana tu dipanggil alam sebalik mata. Padahal dia tu ada pukat tau situ tu. Ya, aku tak suka berebut dengan tempat orang. Lain. Kau tengok ikan aku dengan ikan kau macam mana? Okey, awak saya. Okey, kita tengok. Biasa aku akan makan macam yang jenis buaya, yang jenis. Kita nak mancing ikan bukan mancing buaya. Ikan. Kita cik ikan. Tengok. Dia ada lawan tak? Tapi bagus kan, zoo negara ni dia boleh buat mancing sekali dalam ni bang kan? Boleh. Sekarang ni dekat sini ada. Sendiri jauh perjalanan, luas pemandangan, bukan semua indah tapi penuh okey, ni aku nak tanya kau. Ikan mana kau dapat? Itu je cerita. Aku dengan kau ni bukan tak percaya. Kau ni sekejap berlawan dengan ikan, sekejap berlawan dengan ayam. Benda kau kena real. Kau dengan Zara ni kau dapat ikan tu, ikan patin kat mana? Sebab bila dalam zoo ni, of course ada banyak binatang. Betul. Yang aku boleh pilih. Betul. Tapi bila zoo negara ni dia ada package dia. Masuk zoo negara ni boleh mancing sekali. Betul. Jadi dia bila mancing, aku kan suka mancing. Betul. Zara ni pun suka mancing. Betul. Jadi takkan aku nak lepaskan peluang untuk mancing. Yang kau bayar daripada pukul 9 pagi sampai 4 petang tu RM40. RM40. Satu joran. Kau dapat ikan patin. Tadi berada tu cakap tak ada ikan patin tadi tau. Sebenarnya jadi kau tahulah aku ni memang suka mancing. Betul. Dan dekat dalam tu sebenarnya kau kena tahu. Memang ada ikan patin. Kau kena tahu benda tu. Ya tak ya kau ni. Tadi patin aku tengok ada. tu dapat patin. Ikan rohu ada. Rohu nama ikan Jepun. Ikan tiong nam ada? Ikan tiong nam tak ada. Ikan apa lagi? Ikan toman ada. Ikan toman ada, ikan keli ada. Tapi rezeki aku mancing dapat patin. Kau satu-satunya dapat patin? Kau tengok orang lah, respect sikit lah. Ikan tu cantik betul badan dia, aku tengok tadi. Tak, memang ikan tu memang ikan baik, Mat. Okey, betul. Kalau Azhar tadi tak dapat ikan, Mat. Pasal dia mendaki boleh. Masuk hutan ke apa ke dia boleh. Tapi mancing bukan barang dia. Tapi kau boleh dapat patin, kira kau jackpot lah tadi tu. Kalau masuk pertandingan mancing tu kau menang tu. Dia punya umpan pakai apa? Sebenarnya patin ni kau kena ada cara dia. Okey. Yang aku guna tadi tu sebenarnya mungkin aku boleh reveal sini. Boleh. Kau bagi tahu lah, aku berdua je dengan kau tahu.
Sebenarnya tadi ikan tu pasal dia tak nak makan. Pasal okey. kadang-kadang cuaca kan panas sejuk. Iyalah, ikan pun tak sihat juga. Kena Betul. pulsa ke apa kan. Jadi bila aku nak mancing tu, macam ini aku nak dapatkan ikan patin ni. Okey. Jadi aku pakai umpan tu bukan biasa-biasa, Mat. Okey. Oh, ni aku seram ni bila kau dah cakap umpan bukan biasa-biasa. Kau Pakai pakai bomo ke? Minyak sawit. Minyak sawit. Minyak sawit aku pakai. Biasa pakai buah sawit Buah kan. sawit. Aku pakai minyak dia tu. Minyak sawit. Okey. Minyak tu aku lumurkan dekat mata kail tu. Aku lumurkan. Okey. Bawa aku balur roti. Kau pandai lah. Dia minyak sawit, roti. Jadi sandwich. Nah, aku campak. Kau pandai. Itu yang bila aku tarik tu, ikan tu pula lalu, tersangkut rupanya. Bukan makan, tersangkut. Tersangkut je cerita dia. Besok kau buat macam tu juga, Roti, letak sardin jadi sandwich betul-betul. Ikutkan ikan pari pun kau boleh dapat ni. Untung tak ada pari lah sini tadi. Tapi besok mana tahu ada. Tapi pengalaman yang best lah. Pengalaman best. Pengalaman kau tak ada yang tak best, semua best. Sebab kau tengok macam kita ni. Dapat camping dalam zoo. Betul. Lepas tu kita dapat mancing pula. Betul. Lepas tu boleh tengok-tengok binatang. Betul. Kau biasa pergi mancing kan? Ya, bang. Ramai orang boleh beli joran mahal-mahal Betul, kan. betul. Beli equipment macam-macam, tapi sabar kalau tak ada, Tak boleh. tak boleh. Kau tahu orang tu siapa? Siapa? Aku lah. Itu abang ajak saya mancing ni kenapa? Aku saja ajak. Sebenarnya aku tak minat mancing. Aku tak boleh sebab habis-habis aku pergi pasar agak. Maknanya abang nak try saya ni. ada mancing. Saya tunggu abang mancing ni. Kau boleh sabar Saya boleh tunggu. Aku tak boleh sabar. Sebab aku dah ada rasa nak ajak kau pergi pasar dah. Relax. Tapi tak apa. Relax. Kita tunggu dulu, kita tunggu. Ada ni, saya percaya dia ada. Okay, Saya biasa mancing jangan tak ada bang. Ya. Kita tengok Tengok ada hasil ke tak. Ni Mamat tunggu kita ni. Kena ingat. Tak dapat ni, nanya lah kita nak makan apa. Itu ikan dari bawah. Ya, dia melintas tadi tu. Itu, ada ni. Tu. Yang kiri tu. Kalau tak dapat ni, jangan kau pula je lauk. Bang, ada bang. Bang, ada. Abang ready. Ada? Abang ready je. Weh, ya. Dia melawan dah. Boleh Main dulu. Baik. Sikit Dalam betul dia bawa ni. rezeki kita ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tarik. Bang. Wah! Woi, besar Berjaya. Tarik. Dah. Baik, Sepah Camp Tour ni satu program yang sebenarnya sangat dekat dengan diri saya sebagai orang yang cintakan kegiatan outdoor, utamanya camping, hiking, dan inilah dia yang kita nampak ni dari segi kemah dan sebagai peralatan-peralatan outdoor ni. Memang dekat dengan jiwa saya sebab ini salah satu hobi dan juga healing proses yang saya suka nak buat. Dan saya sangat-sangat respect dan salute kepada dua makhluk ni yang bernama Mamat dan juga Syuib ni. Kita kenal dia adalah pelawak negara kan. Kita kenal dia sebagai seorang yang kelakar, banyak menghiburkan manusia seluruh Malaysia ni. Tetapi program ini bukan, dia macam lari sedikit daripada rutin biasa mereka. Dan bakat mereka sebenarnya bukan saja dimanfaatkan dalam bakat lawak mereka, tetapi yang bagusnya mereka influence kita untuk buat satu perkara yang macam lebih murni, contohnya menghargai alam sekitar. Jalan berlumpur, kasut dah koyak. Tadi aku masak pun tadi kan. Masak lemak cili padi ikan patin. Aku dah rasa tadi. Kita makan sama-sama. Sedap, Mat. Itu blender tak ada app. Macam mana kau buat dah? Tumbuk. Tumbuk sambal lah, apa lagi. Potong sambal lah. Tumbuk sambal lah. Tapi itu resipi yang biasa-biasa ataupun ada yang lain sikit kau buat? Aku mungkin untuk next episode aku nak buat letak tempoyak. Letak tempoyak aku nak try. Kali ni aku tak nak letak tempoyak. Sebab aku nak biasa je. Aku buat lemak cili padi orang Johor. Kalau Negeri Sembilan dia lain. Aku saja nak pecahkan minyak. Yalah, pasal kau pernah masak apa dalam buluh tu kan. Tapi ni pengalaman baru. Aku tak pernah masak nasi pakai dapur gas. Tak pernah, aku tak pandai. Tadi masak Aku betul tu. tawakal. Wow. Ini yang amat dahsyat. Syuib dengan Azharani dapat ikan patin. Saya cukup was-was setiap kali Syuib kalau cari barang makan. Ini tah mana pasar dia beli, dia kata dia mancing. Dia tak ya ke? Tapi betul ni ikan patin ni. Jadi saya hari ni akan masak lemak cili padi ikan patin. Ikan patin dah saiz cantik. Jadi barang-barang yang saya nak gunakan, ni ada serai. Ni sampai 3 batang ni nak buat apa ni. Sebatang dah cukup. Yang paling penting, kita kena ada cili hijau. Cili hijau ni penting.
Bawang putih lagi penting. Ada bawang merah satu ni kan. Dan sebenarnya kalau masakan lemak cili padi Negeri Sembilan tak payah pakai ni bawang merah ni. Tapi sebab dekat Johor saya masak guna bawang, baru dah ada rasa lagi sedap. Jadi kejap lagi kita akan minta kita punya kru blend. Blender tak ada, alamak. Boleh lah ni, tumbuk pakai ni je. Nasi saya dah masak ni kira 1 pot lebih ni, dah menggelegak dah nasi ni. Jadi jom kita start dengan menumbuk bawang dulu. Ini bawang ni. Ni kalau tumbuk dekat atas ni, kata baliknya nasi tu kan, apa pun tak jadi. Jadi kita tumbuk lebih-lebih kurang je. Okey, hari ni saya nak masak lemak cili padi ni, dia lain sikit Kalau Negeri Sembilan original dia memang tak pakai minyak, tapi saya tetap nak tumis dia sikit sebab saya pakai lada merah. Lada merah pula ni, apa ni, bawang besar ni. Jadi kalau tumis dia pecah minyak sikit lah. Tapi saya akan try jaga santan, kita pakai santan sekotak. Amat dahsyat. Ini dia. Okey. Dia simple. Kalau betul-betul kita punya lemak cili padi ni, dia sangat-sangat simple. Dan saya pun pakai serbuk kunyit je hari ni. Tak payah pakai, kalau ikutkan lagi sedap, pakai inilah kunyit hidup kan. Tapi sebab kita camping ni, kita carilah barang yang paling senang untuk kita bawa ke mana-mana kan. Naik pun dah bau dah. Naik dah bau. Bau dah naik dah. Terliur pula tengok mana tadi ni teko ni. Kita letak air. Letak air sikit, kasih dia berkuah sikit nanti. Ada orang dia suka lemak cili padi ni pekat-pekat. Boleh pekat, tapi kalau saya tak sukalah pekat sangat. Biar ada kuah sikit kan, nak makan dengan nasi kan. Nasi pun dah nak masak dah. Api kita besar kan. Jadi nasi kita rasanya Allah. Dah boleh ni. Dah masak ni nasi ni. Nasi dah masak saya sebetulnya nasi kalau masak pakai periuk ni tak pandai. Tapi ni nampak gayanya okey lah ni. Okey. Sini Max. Lain macam. Jadi dia sebenarnya sebelum masuk ikan kita kena masuk bahan perencar dulu. Sebab nanti dah masuk bahan perencar nanti. Kalau dah masuk ikan baru nak masuk bahan perencar nanti ikan tu akan hancur sikit lah. Tapi saya tak nak ikan hancur, saya masuk ni apa ni. Okey, ni garam. Garam kita agak-agak je. Cuaca macam nak hujan. Okey. Kena letak asam keping biar ada rasa masam sikit. Sementara tu kita tunggu dia menggelegak dulu. Ni kita kena pakai asam keping. Saya tak suka masam-masam sangat, tapi kena ada lah. Saya letak setengah je. Okey, rasa sikit. Ni amat-amat dahsyat ni rasa dia ni. Letak sikit, perasa lagi sikit. Okey, sekarang kita nampak dia dah menggelegak dah ni. Kita masukkan ikan satu per satu. Masuk kepala dulu. Masuk badan. Banyak juga ah.
Kasih dia tenggelam dulu. Kuali tak cukup besar. Tambah air lagi sikit biar ada berkuah sikit kan. Okey, kejap lagi akan masak. Jadi betul, Sepah Camp Tour ni sangat memberikan inspirasi kepada kita semua untuk melakukan satu aktiviti murni, ya, macam aktiviti hiking, outdoor yang menghargai alam sekitar, dan di samping kita appreciate kita kepada kecintaan dan keindahan alam yang ada dekat negara kita, kita balas balik appreciate kita tu dengan kita menjaga kebersihan, kita kekalkan keindahan, keharmonian tempat tu. Kita masuk tempat tu macam tu, kita tinggalkan tempat tu balik macam tu balik, supaya orang lain dapat pergi balik kat situ, rasa apa yang kita rasa balik. Dan ini yang menariknya Sepah Camp Tour ni. Dia bukan saja satu program yang menghiburkan kita, tapi program yang sangat memberi knowledge dan mendidik kita untuk menghargai alam sekitar. Kita nampak ikan kita dah masak. Last baru kita masukkan santan. Kita masuklah satu kotak ni. Oh, ini memang confirm pekat ni. Pakai sepaket terus. Dia sebenarnya kalau ada daun apa ni? Daun kunyit, dia lagi mantap sikit lah kan. Tapi kalau pakai kunyit serbuk pun rasa dia dah memang kuat. Tapi nak lagi cantik sikit, kita masuk serbuk kunyit lagi sikit. Kita tak nak nampak pucat kan. Oh. Kita kuningkan lagi cantik sikit. Ikan patin ni kena hati-hati sikit lah. Sebab dia kalau dah masak dia dah lembut, dia tak boleh kacau-kacau sangat. Nanti dah akan hancur. Okey, alhamdulillah dah tutup api dah. Nampaknya kita punya lemak cili padi ikan patin dah siap masak sama juga dengan nasi. Jadi kita akan menjamu selera di dalam sembang bawah bintang pada malam ini. Jom kita rehat sebentar, kita sembahyang maghrib dulu. Nasi kau makan lembut? Makan, okey, makan okey. Kan? Jadi lepas ni aku rasa aku nak masak yang lebih daripada sekarang ni. Buat ayam panggang ke? Sini banyak binatang. Kancil tadi aku nampak macam jangan. Dah terbiar je tu. Tak boleh tu binatang dalam zoo. Tak boleh, kita tak boleh pakai habis binatang tu. Alah, bukan orang kira pun. Tak boleh, dalam air tu boleh. Okay. Dalam air tu memang khas untuk memancing. Saya sangat berterima kasih kepada Mamat dan juga Syuib, dua figura Malaysia yang pada saya sekarang ni memanfaatkan kelebihan yang ada pada diri mereka, kerana mereka adalah public figure yang memberikan inspirasi kepada orang lain juga untuk membuat sesuatu perkara yang murni seperti aktiviti outdoor ni, dengan menzahirkan kita punya kesyukuran kita terhadap apa yang kita ada dekat Malaysia ni. Contohnya alam sekitar kita ni. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Tourism Malaysia yang support kepada Sepah Camp Tour ni. Yang kita tahu di kawasan kita ni sebenarnya banyak tempat-tempat yang kita tak angkat dengan betul lagi, kita tak kembangkan lagi. Banyak potensial dia lagi. Banyak gunung-gunung yang saya sendiri belum lagi explore di Malaysia ni, dan saya tahu list tu tapi saya belum dapat berkesempatan pergi. Dan saya harap dengan adanya program macam Sepah Camp Tour ni dapat memberikan informatif yang lebih berkesan untuk kita, untuk pilih mana tempat-tempat atau kita letakkan dalam wish list kita. Ini tempat yang kita nak pergi, ini tempat kita nak pergi. Tempat ni ada apa, tempat ni ada apa. Kadang-kadang kenapa kita nak bazirkan duit kita pergi keluar jauh-jauh, sedangkan di dalam negara kita ada banyak tempat lagi, supaya kita lebih menghargai Malaysia dan Malaysia sentiasa di hati. Terima kasih. Rupa-rupanya yang selalu kita dengar night safari. Biasa kita dengar Zoo Taiping tau. Okey. Dekat sini pun dah ada. Memang ada lah, kau tak tahu ke? Iyalah, aku terperanjat bila ya Allah.
baru nampak harimau malam-malam keluar Ya, rupanya. dia- Siang dia tak nak keluar. Binatang buas ni harimau, macam singa, beruang. Beruang siang tak aktif, Mat. Ni Dia cita, belah-belah cita. malam, cita. Dia belah malam tu baru dia keluar, baru dia tengok keadaan apa semua. Siang kita lalu tidur, Tak melengkor. boleh. Sebab tu kalau betul nak pergi zoo, nak tengok haiwan-haiwan buas semua, kita kena jalan sebelah malam dia juga. Ya, baru tapi kau boleh risau nampak. Lah. Risau. Tak payah risau, benda keselamatan semua ada. Ya. Ini semua binatang sudah train lah, Mat. Ini Jinak dia lah sudah jinak, dia sudah biasa. Dia biasa tengok orang. Aku teringin nak tengok anjing laut ke singa laut ni sebenarnya. Itu pergi Langkawi kot. Aku rasa yang Sea World tu. Tapi betul-betul terperanjat zirafah lah. Jangan jerit lah. Aku sebelah kau je ni, Borak. Zirafah lah. Zirafah. Kau seumur hidup tak pernah tengok zirafah apa masa? Nampak. Aku cari dekat hutan Malaysia ni zirafah ada. Tak ada. Tak ada rupanya. Zirafah ni dia punya habitat dia tu bukan dalam hutan. Rupanya- Kalau dalam hutan, pelik binatang lain. Macam mana zirafah dalam hutan? Zirafah ni dekat Afrika. Dia tempat-tempat paling tak panas. selamat tu. Dia paling tak selamat. Tak boleh nak sembunyi. Orang boleh nampak. Dia gini je. Kalau dalam hutan, pupus dia. Iyalah. Asal kena makan dia rimau. Kau nak nyorok tak boleh. Rimau nampak aja kepala dia. Jalan-jalan ke mana, nak nyorok. Nak berlakon jadi ular sawa. Belit pokok. Kepala zirafah belit pokok. Tapi ini betul lah. bukan ular sawa ni. Pengalaman lah tengok dia makan daun tu, terpaksa staf zoo negara ni kena letak daun Betul. dekat tiang tu lah baru dia makan. Kalau nak suruh dia tunduk sakit tengkuk member. Betul, aku cakap. Kalau pergi zoo, dia kena betul nak komplit, kena lalu naik safari. Naik safari ya, betul lah. Kita war-warkan kepada semua Betul. penduduk Malaysia semua. Anda dah boleh start plan tengok package dorang dekat zoo Betul. negara ni tentang safari night. Yep. Oh, Tapi best. Mat, bila dah boleh camping dalam zoo negara dengan boleh mancing, dengan boleh ada naik safari, aku rasa komplit. Komplit Kalau lah. untuk anak beranak kan 3 hari 2 malam, ke kawan-kawan 3 hari 2 malam, tempat pun selesa. Ya, sebab apa? Selalunya kalau zoo ni kat dalam kawasan pendalaman sikit. Tapi zoo negara ni kat Taman Melawati. Tepi highway MR2 je. Ya. Senang untuk anda datang sini. Betul. Kalau ada apa-apa emergency anda nak keluar ke. Ada klinik berapa banyak kat Taman Melawati tu. Pam minyak, ada makanan segera. Semua ada kat sini. Tak ada masalah nak keluar daripada zoo negara ni lalu jalan gelap. Tak ada. Dia lebih mudah lah. Very good. Baru Very good. Daripada sini nak pergi rumah Datuk Siti Nurhalizan 5 Dekat minit dia, je. dekat 5 dia. minit dekat malam Dekat kita. dia. Bang, lepas kita mancing, kita dah menggodeh-godeh apa ni zoo negara waktu siang. Ya. Ini masa dia, ini yang kita panggilkan Night Safari. Oh, inilah dia. Sapawi. Sapawi ambil bola. Dia memang orang Ulu Kelang. Patutnya apa? Naik safari. Night Safari bang. Aku pun ya kan. Night Safari ni kan maksudnya binatang ni waktu siang kadang ada yang dia tak berapa nak Sombong. dia tak berapa apa panggil? Tak nak bangun. Tidur. Dia tak berapa aktif. Tapi itu kalau tu. binatang buas, kan binatang buas kan biasa malam aktif. Sini dia aktif bang. Sinilah yang sebenar dia. Dia Yang punya sebenar. perangai sebenar dia. Kalau nak Keluar lah tengok. dia. Rimau, singa, apa lagi? Cheetah. Betul. Malam aktif. Betul. Kadang bang, naik safari kat sini, kita tengah jalan sini, dia mau tahan kita nak tumpang. Dah. Oh, ya. Ya. Ada kat zoo negara Malaysia je bang. Abang pernah pergi zoo negara mana? Dekat ni lah, dekat Indonesia dia pergi kebun binatang. Saya pernah masuk. Macam mana bang? Macam mana? Dekat kebun binatang sana. Tapi dia Nama tak. memang kebun binatang. Nama dia pergi kebun binatang. Saya pun ingat, jom bang Pak, kami bawa ke kebun binatang. Kebun binatang mana pula binatang Macam berkebun. marah pula cerita macam. Binatang pula berkebun kan. Rupanya memang zoo. Zoo. Cuma dia di sana saya pergi kat Bukit Tinggi, besar, cantik, tapi dia tak se-modern macam ni lah. Okey. Kita Malaysia lagi moden bang. Dia nampak lebih moden dekat Malaysia ni. Tapi ada binatang yang dia ada yang kita tak ada. Apa bang binatang yang dia ada bang? Contohnya macam harimau, kita biasa nampak harimau belang kan. Betul. Dekat sana lah pertama kali saya tengok harimau belang warna putih. Albino. Dia tak albino. Memang spesies dia. Dia memang warna putih. Dia spesies yang macam yang dekat bank kita tengok tu. Tapi dia belang-belang kat, tapi dia warna putih. Sebab kalau albino maknanya dia penyakit. Dia jadi macam gitu. Ini memang dia sedia putih. Dia orang putih lah, macam orang dia putih ada nama lah. dia sendiri lah. Ibarat macam orang British lah dia ni. Tapi dia cakap Padang lah. Tak, nama dia apa bang kalau itu? Harimau putih ke dia panggil? Dia panggil harimau Sumatera juga. Dia spesies harimau Sumatera juga. Tapi dia warna putih, berbelang. Dia Belang kalau hitam. gelap harimau malam betul. Saya ingat kan. Harimau kumbang. Harimau malam. Harimau kumbang lain pula. Masa saya mendaki di sebelah Sabah Sarawak, dia kata dekat Sabah Sarawak, orang yang guide saya kata lah, tak ada harimau belang. Harimau Tapi harimau kumbang ada. Dia sebab dia memanjat daripada pokok ke pokok.
Situ ada hutan-hutan. Kadang kita tak boleh beza dia dengan dog. Dia kau sama hitam. Kau pegang-nya acah-acah rupanya gimau. Tapi dog tak ganas sangat. Seganas yang ini memang memburu Benar tau. dok sangat. Kucing aku pun kadang-kadang dia cepat menyamar jadi rimau kan. Ya. Ada time kadang macam kita tak layan dia. Kita ada Gitu. Kita orang hari-hari tidur dengan gimau kat rumah. Ya. Rugi Kau je tidur dengan rimau. Bini dia macam rimau. Bang main. Baru ajar sikit. Woi, dia ni bukan bang tadi. Gimau kumbang tadi bang, dia jeling suap tadi bang. Dia tidur siang tadi gimau kumbang tu, dia tidur je. Suap panggil dia kan. Dia daripada tu dia jeling je bang. Takut ni malam-malam ni dah ada berjalan-jalan tak perasan ni. Kita ada binocular katanya. Kau ni. Betul. Kau ni Yang ada ultraviolet tu. Aku kadang tak percaya kau sebut. Binocular ada ultraviolet dia kata. Ini Dah, kita boleh tengok haiwan dalam gelap. Yalah. Kalau tidak tak nampak bang. Aku tak tahu apa sampai sekarang aku tak jumpa istilah tu apa yang malam kita boleh tengok walaupun tak pakai lampu. Apa tapi nama dia dia? bukan ultraviolet tau. Apa benda dia panggil? Infrared. Infrared. Kau pun ya kan aku cakap ultraviolet tadi. Infrared dia ada infrared. Infrared. Ni jangan salah tengok bang. Atas-atas pokok dah tak nampak tengok gini. Nampak apa? Nampak Jason King. Jason King tu yang cerita piramid. Betul lain. Ini bukan. Dia cakap takut-takut nampak benda lain. Kau cerita pasal piramli, pasal piramli, pasal harimau. Aku teringat yang harimau bertumbuk sama belacan tu. Aku rasa dekat area-area ni lah kot. Pasal dulu zoo negara, filem negara kan dengan zoo negara sebelah kan. Ini ada tempat piramid berlakon. Iyalah sebab syuting dulu equipment barang besar, dia tak boleh bawa jauh-jauh. Jadi itu yang pertama kali syuting outdoor tu. Finas kat sebelah. Finas dengan zoo negara Itu yang buat masa-masa manis. Itu nampak kepala unta kat belakang tu. Kalau tengok betul-betul background dia nampak kepala unta. Kat zoo lah. Masa scene dia dating berdua tu. Oh, kepala unta. Kepala unta. Dia tak ada kepala unta bang. Ya, memang ada background kepala unta. Jom kita pergi tengok binatang. Jom. Binatang tu datang tengok kita, baik kita tengok dia dulu. Betul juga. Dia tengok kita masalah bang. Salah. Ini gimau. Kalau aku pakai headlamp okey tak? Kau ada headlamp? Wah, abang bagus lah. Dia boleh di 10 lampu ke tak boleh? Buat ni bunyi paranormal. Paranormal ini dalam Buat benda. harimau tu. Real lah dia record suara. Bukan. Bukan. Harimau betul ni. Betul. Mana dia? Oh, daripada tadi kat sini dia. Mana dia? Bukanlah. Stacy, ini yang bukan betul. Stacy, nama dia apa? Statue ni lah, statue. Yang Ni dalam kalau tu. tak boleh buka lampu Tak apa. Dia boleh disuluh ke tak boleh disuluh? Tak perasan lah. Dia dekat sini punya. Alah, hai. Jangan masuk jari bang. Umur dia Apa ni? umur dia ni? Tahu tak? 25? 5. Oh, 5 tahun. Malaysia. 5 ni kalau untuk kategori harimau dia apa? Remaja, Dah budak? apa? Remaja. Remaja. Nak tahu Umur remaja. paling tua berapa? Dia boleh hidup 10 ke 15 tahun dekat liar. Dekat dalam zoo dia boleh hitah 20 ke 25 tahun. Tapi tak. Ini sebenar dia ke atau dia dah lupa? Patutnya dia agresif kan malam? Tak agresif pun? Dia dalam kaptif ni dia tak sebegitu agresif. Dia lupa dia Kau hidup. tahu tak bandar dewasa ke belum trail letak jari bang? Tapi bukan di zoo negara lah. Dia dilahirkan dalam zoo. Trail letak jari. Walaupun dia dah Dalam kurungan. double layer ni, tetap tak berani. Tetap tak boleh. Kalau masuk, Dia lahir dalam zoo bang. Sebab tu dia tak rasa macam kehidupan yang sebenar macam mana kan. Kalau dia lahir dekat hutan, ganas ni. Macam ni berapa kilo? dah berapa kilo? 20 ada ah? 180. 110. Ui, enggak dia sekitar 10. Ui, ni kalau dia lompat ada kita tak bangun lagi. Oi, taish. Dia boleh besar lagi ni kan? Boleh. Besar sikit lagi. Makan dia apa sehari? Berapa Sehari biji? 8 kilo. Daging. 8 kilo saya. Jangan tangan. Mak jari dah setengah dah. Dah dapat 9 kilo malam. Hapus paruh semua. Patut 8 kilo sehari, hari ni Oh, dia malam dia tengok dapat 9 kilo. Dapat 10 kilo tambahan. Tambah jari. Ni betina bang. Besar dia you. Ni betina bang kan? Oh ya Allah, handsome yang kau. Dalam ni berapa ekor ada? Sekarang kita ada 5. Ni dalam ni. Ada lagi. Tapi dia solitary. Sekarang ni dia seko. Esok dia akan jantan akan keluar pula. Solitary means dia individual. Dia tak boleh campur. Oh. Kalau Dia gaduh. cuma, Gaduh. ikut waktu mengawan saja. Mating season baru kita campurkan. Oh. Kalau tak akan gaduh lah. Tahu lah dia dia- nak mengawan. Oh, dia yang bergaduh jantan juga. Ya, Walaupun jantan betina. betul. Kalau time musim mengawan saja kita campurkan. Oh, time mengawan elok pula dia tak nak bergaduh ya. Macam mana nak tahu dia mengawan bang?
ada tanda-tanda dia lah. Macam kucing dia miang kan. Dia ada bunyi pip. Dia nak tu. Dahsyat lah. Ni ada nama tak? Nama dia squash. Squash. Oh, squash. Panggil, try panggil bang. Squash. Tak tahu je panggil. Ha. Kita dia panggil. Panggil. Owner panggil. Mana? Siapa suara yang dia tahu biasa? Squash. Tak payah jari sangat. Tak payah jari sangat. Oh iyalah. Squash. Kenal lah. Try panggil lagi sikit. Sekejap, tunggu dulu 20 sen. Okey panggil. Squash. Okey. Iyalah. Geramnya nak pegang. Hidung dia boleh sedap bang pegangan hidung dia. Dia boleh dengar. Panggil dia balik. Try panggil. Squash. Giana. Squash. Okey. Ya ada. Ui, Itu bunyi dia. First time ada dengar bunyi dia. Manja pun nama. Dia boleh tak depan, dia kadang nak bau je. Oh, squash. Dia tak boleh keluar pun kuku. Squash. Potong tak kuku dia? Tak. Ni tak potong Dia ah. akan cakap kat pokok sendiri. Panggil. Squash. Kan? Squash. Naik balik cakap dia. Squash. Squash. Kan? So malam dia akan makan. Ada tak feed dia lah. Ada feed juga. Itu kau tengok tu. Oh tu. Lagi nak nampak lah. Tu. Oh ni lagi clear. Sebesar tidak kau ya. Oi. Menggelebih dah perut tu. Tapi mengelebih ni, tapi ni betina. Betina. Dia dah pernah beranak ke? Yang kat kedai kapet jual tu ini ke yang orang Pakailah pijak-pijak? korset. Memang. Yang macam kapet yang dijual tu kan? Dia lah malam dia agresif lah malam Ya. Sekarang macam ni bang, daripada Kementerian Pelancongan, dia offer kat abang 100,000 masuk dalam je. Tak, memang saya cek sekarang. Saya dengan Suhaida saya cek untuk abang. Apa je nak saya? Kena pakai baju macam tu juga. Tak. Keluar masuk lengging. Memang dia siap. Dah siap dah ni. Lepak dengan dia kat tepi tu kita yang panggil abang. Sebab nanti sebelum masuk kita akan tuahkan nada sulah apa semua tu. Garam apa semua. Abang akan masuk. Okey dah ready Ready kau dah ready. Ya, barbecue. Nak sedap masak well done je lah. Okay, next ke mana kita? Okey, jom. Itu dia yang putih dia tu. Macam gerak bawah tu. Baik speaker dia. Bangang lagi sih. Dia mengiau juga ke? Kita. Mengiau tapi banyak-banyak version bunyi lah. Bunyi di pasar lah. Bukan macam mengiau kucing tu. Tapi macam harimau belang kita ni, populasi dia sekarang ni okey ke atau tengah tak okey? Tengah tak okey. Dia critically endangered. Menghampiri ke Pegang sedap banget. Kau memang style lah. Kau memang cantik lah. Ni aku ni tahu pakai semua macam ni. Kan? Itu apa benda tu dia? Dia apa? Dia tangkap harimau ke? itu salah satu punca lah. Dia pasang jerat, Tembak. tembak betul. Tapi si nak Ini datang yang sana kat sini ke atau ini maintain sini? Ni lah kat sini. Yang ada punya bapak parent datang. Kamu lah. Datang daripada Afrika, datang kalau kampung kita lah. Ini nampak tak? Inilah ada kelebihan kalau kita pergi naik safari ya. Apa binatang-binatang yang buas ni, binatang-binatang rare ni dia kadang-kadang siang dia tak nak keluar. Malam dia beraksi, nampak? Dia jadi agresif. dia macam ni juga tapi dia ni. Tak ada kat sini ada. Tak ada, kat Malaysia tak ada. Oh tak benda kat zoo. Kat zoo dulu ada, sekarang tak ada. Memang rasa macam Allah. Faham. So kalau dekat Sama Malaysia binatang dalam laut kan. Fikir tak fikir. Dari mobil
Tapi sekarang ni nak cerita pasal Sembang Bawah Bintang. Sembang Bawah Bintang macam kita dengan Abang Azharan ni, kita pernah panggil beliau datang ke Dol Podcast. Jadi background family dia semua dah tahu dah. Aku mula-mula ingat dia tak nak cerita pasal pengalaman dia dekat Everest, makan macam mana, daripada segi perubatan macam mana. Tapi Abang Azharan ni bagus daripada awal kita ajak dia datang, dia memang sangat mengalu-alukan kita, jemput dia apa semua kan. Sebab dia ni, saya daripada seorang pelakon yang bagus lah kan. Aku cakap, dia ni memang pencinta alam kan. Betul lah. Sebab orang-orang yang panjat-panjat bukit ni, panjat gunung ni, kalau tak ada semangatnya betul, kalau kau betul-betul tak minat, dia tak boleh. Ada duit untuk boleh. Macam kau, aku tahu kau memang tak panjat naik bukit. Kau busut pun kau pernah naik, kau nampak. Macam mana? Busut, memang aku pantang nampak busut. Aku daripada kecil suka main busut. Dah tua pun suka main busut. Tapi kalau kita ikutkan daripada pengalaman pelancongan, yelah, Abang Azharan ni pergi melancong sana sini apa semua, teruja Dekat Malaysia pun kita dah rasa best. Dekat overseas, dekat tempat sejuk tu aku nak pengalaman. Tapi apa pun kalau best dekat negara kita juga sebenarnya. Memanglah. Malam sejuk, siang panas. Kalau kat negara orang lain siang malam sama je sejuk. Tapi perkongsian dia tu best lah, Azharan ni kan. Pasal dia aku rasa satu selebriti yang kita kena contohi, Mat. Betul. Sebab dia punya sukakan aktiviti riadah tu. Betul. Macam kita lah. Betul. Kita memang jenis, kita tak minat sangat bandar-bandar ni. Kita pun orang kampung. Betul. Jadi kalau macam contoh nak pergi masuk hutan, naik bukit, kenalah dengan kita punya ni. Setakat ni yang termampu kita make kat Malaysia dululah sebab yalah kita nak pergi Nepal sana apa semua pun komitmen juga, duit nak kena banyak Dekat tempat kita Malaysia ni, zoo negara terutamanya ni modal tak besar sangat. Senang kita nak pergi dan tempat pun best. Apa je binatang yang tak ada kat sini? Yang daripada Afrika, ada Australia, ada yang daripada stan-stan semua ada. Nak tengok zirafah ada, nak tengok singa. Singa mana ada? Aku mati-mati ingat singa ada dalam hutan Malaysia. Tak ada, Mat. Rupanya tak ada. Singa tu di Afrika asal dia. Datang sini ada singa tadi, melengkor tadi, baring tadi kan. Jadi semua binatang ada. Aku cakap adik-beradik rusa dia berapa banyak tadi. Adik-beradik kancil, adik-beradik tikus berapa banyak yang macam memerang tu. Semua ada kat sini. Jadi ini satu pengalaman yang indah lah untuk episod 3 ni. Bila kita buat Spa Camp Tour ni, dia lain sangat, Man. Sebab kita pun mula-mula kita rasa macam okey ke kalau kita nak camping dalam zoo. Sebab zoo negara ni ialah kita tahulah dia bukannya di hutan sangat. Dia dekat dengan bandar. Tapi rupanya bila kita masuk dalam zoo negara ni dengan siap boleh camping, boleh mancing, boleh ada naik safari, dia jadi best lah. Dia complete lah. Dia yang penting aspek keselamatan tu. Aku ada aspek kat zoo negara. Tapi semua dekat sini aspek keselamatan semua ada. Okey, jadi aku ingat untuk next episode ni aku nak pergi tempat sejuk-sejuk sikit lah. Next episode? Next kat mana lah? Kau dah tahu? Aku rasa kalau tempat paling sejuk kat Malaysia ni Genting Highland. Belah-belah dia sana. Cameron? Cameron sana Perak, sebelah-sebelah dia je. Tempat sejuk Janda Bias ke apa kan, apa tu? Janda baik. Janda baik ke? Pula. Jadi aku alhamdulillah sejuk lah. Mungkin next episode ni kita akan pergilah InsyaAllah. Jadi episod 3 ni alhamdulillah kita selesai. Kita punya camping, kita punya riadah. Dan alhamdulillah terima kasih banyak kepada Azharan Rani yang sudi bersama dengan kita untuk Spa Camp Tour episod baru ni. Betul. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Tourism Malaysia yang sudi bersama dengan kita, jadi kita punya main sponsor. And then kita nak ucapkan terima kasih kepada kita punya barang-barang ni yang cukup selesa dan mudah, iaitu L&T by Mbot. Dan juga terima kasih kepada Zoo Negara. Sebab kalau Zoo Negara tak bagi kita masuk, kita takkan boleh syuting kat sini. Kita akan syuting kat MR tu. Sebelah Zoo Negara maksudnya. Pinas je. Okey, semoga kita dapat bekerjasama lagi dengan Tourism Malaysia, dengan Zoo Negara dan juga dengan L&T by Mbot. Dan terima kasih banyak yang sudi menonton Spa Camp Tour pada episod kali ini. Terima kasih banyak sebab diorang ni support kita, Mak, daripada episod pertama. Diorang mengamuk episod kita ni lambat sangat. Tak apa. Kita akan usahakan sebab kadang-kadang jadual, Mak. Okey, jadual. Jadi insyaAllah setiap episod korang kena tengok. Jangan lupa kena like, kena share dan tolong komen dekat bawah. Siapa lagi yang kita orang nak jemput untuk join sekali dalam Spa Camp Tour next episode. Jadi jom masuk tidur. Peluk apa lagi? Ada partition. Kau sebelah, aku sebelah. Okey semua. Tidur sekali pula. Semoga kita bertemu lagi di lain episod Spa Camp Tour. Bye, assalamualaikum.